Tengok sini. Cik An nak semua orang kita nak buat aktiviti sikit. Abang sihat tak? Abang okey? Abang okey tak? Okey. Ajar perempuan. 1. Bagus. Semua sekali. 1. Kalau Cik An ulang 2 kali macam mana? 1. So macam mana? Apa ni abang? Kenapa? Abang, 1. Kalau Cik An sebut 3 kali? 1. Okey, cuba. Kalau Cik An sebut 2, tangan kena tiap macam ni. Kalau Cik An sebut 2, macam mana? 2. 1. 2. 4. Siapa dapat sentuh dulu? 1 markah untuk anda. Menunjuk ke memupuk kerjasama. Okay, fine. 2. 3. Ya. Apa ni? Menang atau kalah ada permainan. Dia kata menang kalah ada permainan. Pasal apa? Tadi apa masalah? Walaupun ada dalam partner tu yang kalah, tapi enjoy. Pasal apa enjoy? Sebab kita main duduk, betulkan rambut masing-masing, duduk tegak-tegak. Letak pen, letak buku. Okay, Cik An nak buat video sikit. Cik An akan sebut macam ni. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jangan pergi jawab pula? Waalaikumsalam. Saya sebut, hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampa buka tangan macam ni. Lepas tu sebut Malaysia. Paling power bagi pengemar makna ni. Jom try tengok. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama dengan pelajar-pelajar tahun 4, 5 dan 6 Sekolah Kebangsaan. Tuan-tuan dan puan, nak dengar tak tagline mereka? SKUS! Oh, sunyi tu. Rekod. Dan saya harapkan kamu mendapat yang terbaik daripada pengisian yang telah disampaikan oleh motivator kita Cik An selama 2 jam ini dan menjadi sumber bekalan untuk kecemerlangan kamu pada masa akan datang. Jadi sebagai penghargaan daripada pihak sekolah yang menjemput